Okey. Oh, tak basuh tangan. Okey, kita dekat mak. Lepas tu lagi saya post, okey? Boleh? Buruk. Ada adik push-up, ada awet push-up, semua shot. On tengok laptop. Bagi masuk. Masuk? Masuk tengok mak. Ini dah letak nama ni. Ha? Tadi ambil handset depan ni. Betul? Mana apa nak dekat mana dah? Nak tukar. Kau yang ambil gambar dengan dia. Aku ambil gambar dia. Dia terbalik. Alah weh. Dia tetek dia. Macam nak dekat gambar? Macam nak dekat gambar? Lepas tu nak dekat gambar macam mana? Okey, kita dekat mak. Lepas tu lagi saya post, okey? Boleh? Saya dekat mak dengan abang. Dengan adik, okey? Mana kakak bel? Kakak bel tak tahu? Mana dekat mak. Pakai handphone aku, dekat mak ikut saya post, okey? Tak eh. Ha? Oh, kena post kat TikTok. Oh, okey, boleh. Boleh kan dekat mak? Macam ni. Kita senyum. Okay, alright. Sekejap nak post lah ni. Ni kena post lah. Oh, kena post. Ni kena post lah ni. Boleh lah. Okay, baik. Masih lah. Yeah. Okay, bye-bye. Baik. Tak basuh tangan. Oh, tak basuh tangan. Ha. Dia nak minta dekat gambar. 280. 28. 28 dengan 340. Hello. Dia minta aku dekat gambar dengan dia. 3 tak ada? Tak. Pan. Nama? Dia nak dekat gambar. Dia minta aku. Tak ada. 28 dengan 34. Boleh so try 28. Pergi 28? Minyak yang basah baru. Jam juga. Tu lah. Artis juga kalau hati dia lain. Bawa handset. Abang nak dekat gambar. Tanya nak dekat gambar macam mana? Handset tak bawa? Handset ni. Suruh post pula. Aku kena post. Tu sana. Mana satu artis ni? Dia kata aku yang artis. Yo, main lah. Dia nak say phone mak dia kuat. Info mak dia tak boleh keluar ke? Itulah. Kadang-kadang pun saya jam juga dengan budak-budak ni. Nak dekat gambar handset tak ada. Takkan handset pakai handset saya. Oh shit. Pakai handset saya. Sepuluh saya post pula kat TikTok saya. Walau weh. Siapa minat kat siapa sekarang ni? Bagi dia seronok. Salahnya layan je budak-budak tu. Ya, layan je. Santai-santai. Layan je. Santai-santai. Okay, bismillahirrahmanirrahim.